Jalan dekat tengah KL, ada satu logo getam ni, korang kena datang ke sini. Restoran ni restoran Thai tau. Nama dia Nong NG Mi dekat Jalan MB. Dekat sini dia banyak pilihan set. Ada set ketam, ada set ikan siakap, ada set pulut mangga. Tapi aku ambil set ikan siakap ni. Dekat dia besar sesuai untuk 3 ke 4 orang makan. So inilah apa yang aku order, korang boleh tengok. Penuh kan satu set ni dalam satu meja. First aku nak makan mi angkam. Campurkan semua bahan dekat dalam daun sirih, then korang terus makan. Memang sedap. Luar biasa hebat. Makanan Thai ni dia macam makanan orang Melayu lah. Lauk, tom yam semua kena letak kat dalam nasi baru makan. Nampak terliur kan? Seriously aku cakap tak payah pergi ke Thailand, makan je kat sini. Sebelum makan aku ada minum tak air ni, tembikai lychee. Rasa dia sangat-sangat refreshing. Overall dekat sini aku boleh cakap makanan kat sini 10/10 makanan Thailand. Mantap. Bukan setakat makanan je sedap, restoran dia pun cantik tau. Ni view waktu siang, ni pula view waktu malam. Dekat ruang kaca ni lah. Ruang solat ada, ruang makan private pun ada. Nak makan sambil layan movie pun boleh tau. Okay lah, sekarang kena minum ais lemon tea. Memang betul-betul recommended. Ni pencuci mulut dia. Aiskrim kacang santan. Yang aku kata memang sedap. Jadi korang jangan lupa datanglah makan dekat Nong NG Mi Thai BBQ.